Okey, boleh lalu. Alright. Dia punya tengok jalan ni. Ada satu buluh dah kendu ke bawah ni. Ada hutan ni. So kami akan terus untuk menuju satu rumah penduduk mungkinlah. Ni apa benda? Ni ada kereta satu. Siapa nak? Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Nabawi Edition. Okey, sekarang ni saya berada di sebuah perkampungan lama dalam daerah Rembau, iaitu nama kampung ni Kampung Miku Lama. Di mana ada kisah unik kampung ni. Okey, nanti saya sekejap lagi saya akan bawa anda pusing sekitar kampung ni. Di mana sebenarnya kampung ni telah wujud 300 tahun dulu, di mana tahun lebih kurang 1760-an. Okey, kampung ni dibuka. Okey, sekejap lagi saya bagi tahu sejarah dia. Okey, kita jalan dulu. Alright. Sejarah kampung ni dibuka oleh sepasang suami isteri yang berasal dari Indonesia. Okey, suami isteri ni dia datang ke Malaysia untuk mencari rezeki lah. Okay. Dia singgah di Port Dickson. Dan okay, kisah dia, mereka berjalan dari PD sampai ke tempat ini. Dulu tak ada nama lagi Kampung Miku ni. Dia berjalan untuk cari, lah zaman dulu kan, cari dia singgah di kampung ni untuk berehat. Kemudian masa dia orang rehat tu, mereka berdua ni tertidur akibat sebab penat sangat. Okey, penat sangat. So masa dia orang tidur tu, si suami ni bermimpi bahawa dalam mimpi tu dia jumpa orang seorang tua lah. Orang tua tu kata kalau dia orang nak hidup aman, dia orang berdua suami isteri ni perlu tinggal di tempat ni, kampung ni. Sampai bila-bila. Kalau dia orang nak hidup aman lah. Maksud dia orang tua tu kata dia kena dengar cakap. Dia orang berdua kena dengar cakap orang tua tu. Itu dalam mimpi yang si suami ni lah. Kemudian bila suami ni terjaga, dia cuba panggil orang tua tu tadi, tapi dah tak ada lah. Sebab orang tua tu dah hilang. Kan, si isteri ni pelik lah kan. Suami dia bangun tidur tiba-tiba menjerit. Okey. Lepas tu bila dah ramai yang datang pindah ke kampung tu, datang tinggal dekat kampung Miku ni, Miku Lama ni. So yang pasangan suami isteri tadi, dia mereka orang kampung cadangkan. Masa tu pun tak ada nama lagi tau. So orang kampung, orang ramai mula cadangkan supaya diorang ni letak nama untuk kampung ni. So suami isteri Indonesia tadi, baru dia teringat, dia pun tengah fikir nak letak nama apa kan. So dia teringat satu pokok yang masa diorang datang dulu, diorang jumpa pokok ni, nama dia pokok Miku. Dari situlah wujudnya nama Kampung Miku. Dia asal pokok Miku. Kalau anda tengok, sebenarnya pokok Miku tu dia lebih kurang macam sukun lah. Dia kategori buah sukun, pokok sukun kan. Okey, so lebih kurang macam tu lah cerita dia. Guys, sekarang ni saya sampai, saya berada di depan sebuah rumah ni banglo ni. Apa yang info saya dapat, banglo ni adalah bekas rumah adun dekat kawasan ni dulu, tapi ditinggalkan. Okey, tu. Ni rumah ni besar tau.
Tak tahu dia orang cakap rumah bekas adun dekat sini. Okey, jom kita tengok ke dalam ni. Okey. Semak lah. Sebenarnya abang record untuk ambil footage je bang. Masukkan video yang kita record kat sini. Lepas tu nanti program kita buat kat bawah. Rumah ni ke yang tu? Yang FRV tu tak? Itu kan dinding ni. Yelah rumah ni yang saya tengok video tu. Dia bukan rumah adun ni. Madun ni. Masalahnya bang, Masalahnya naik dia tutup line terus lah. tak boleh nak. Tak ada. Habis macam mana nak buat ni? Dia tak bagi Kita main kat kat bawah ini. ya. Rumah-rumah bawah yang gambar kita bagi tu. Tak apa ni Rumah tu okey, ada lain. tak apa ni abang shoot dulu sini. Shoot untuk Ni kita pusing-pusing lah tengok cerita je lah rumah ni. sekurangnya ada ni. Saya nanti cuba tengok YouTube abang. Hmm. Okay, kita on dulu ya bang. Okey. Alright. Ni masuk. Nak kejagaan kat menteri ni. Itu dia. Itu Cik Din PSC. Ni kami datang collect. Dalam rumah ni lah. Ui. Dah semak teruk lah rumah ni. Okey, ni pasal dalam rumah. Okey. Ni orang tamu. Tu tak tahulah berapa tahun ditinggalkan. Wah. Tapi cantik sebenarnya rumah ni. Tengok di atas. Besar sampai ke belakang dia punya bangunan rumah ni. Okay, tengok dekat bawah ni tak ada bilik, just ada bilik air. Satu bilik air, tandas. Tengok tingkat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumbung dah pecah-pecah. Aku tak pasti kenapa rumah ni ditinggalkan kosong. Mungkinlah orang kata rumah ni dia dah hujung kampung lah, macam dalam hutan kan. Kawasan ni keliling rumah ni memang hutan belantara. Tak ada kehidupan. Okey. Tak kelawar. Saya tak pasti ni bilik utama, bilik besar ni, ruang tamu atas. Mungkinlah sebab naik tangga tu terus dia masuk ke sini, kawasan lapang ruang tamu ni belakang. Masya-Allah, belakang ni hutan belantara. Lamang ni. Tak ada kehidupan di belakang. Keliling rumah ni memang hutan lah. Okey, jom tengok sebelah sini. Mungkin dapur. Okey, dapur dia belah atas. Okey, tadi kita naik tangga tu. Alright, dari bawah. Dapur dia dekat atas. Tu tandas, dan ini bilik satu bilik lagi. Alright. Okeylah. Kita review siang hari simple saja lah. Ni tangga. Okey, situ ruang tamu kot.
Okay, satu ruang. Dan okay, kita naik ke atas lagi satu. Ni apa ni? Suih kipas dah pecah. Okey. Ini rasanya ini ruang atas ni, ruang tamu atas. Mungkinlah sebab dia nampak gaya bukan macam bilik ni. Ruang lapang. Okey, ini tanda. Okey. Kat bawah tu tadi dapur. Scary juga rumah dalam hutan belantara macam ni. Ini kalau duduk satu family pun takut. Kita tengok beranda kat luar. InsyaAllah. Okey. Tu dekat bawah tu ada 5 blok. Sekarang ni saya datang ni dengan The Lima Vlog, Cik Din dari PSC, tim PSC lah. Sebenarnya kami malam ni kami berkolaborasi lah untuk datang ni untuk ni kita buat explore kat kawasan ni. Hutan semua. Dia punya bumbung apa? Agak scary ya. Okey lah. Okay. Tak ada apa sangat rumah lah. Biasalah rumah lama yang ditinggalkan ni pastilah kan, macam kita tahu ada, kalau manusia dah tak duduk selama berapa hari, 14 hari, so adalah benda lain yang duduk. Betul tak? Oh, tak ada jawapan. Okey. Assalamualaikum. Lengan saya memang tak tahulah. Tengok belakang. Tiba-tiba memang. Sekarang ni tengok jam kat pukul 5. Okay, 5 petang. Tapi tengok suasana dia pukul 5 petang. Hutan biasalah suasana dia dah redup, dah gelap. Okey, jom kita. Oh, belah sini apa? Tak boleh naik belah ni. Sekejap. Sekejap. Kita ke belakang ni. Ada lagi ni ruang. Oh, dah tak boleh naik, dah semak dah. Nampak ni? Oh. Belakang tu dia laman je, laman belakang rumah je. Okey lah. Okey. Jom. Apa bunyi tu? Ada tak ada rumah belakang tu? Jalan ada, rasanya macam ada lagi. Cuma tak tahu boleh naik tak. Okey, ni kita terus lagi perjalanan. Oi. Semak kita daun-daun pokok. Tengok jalan sempit lah. Memang jalan ni kebiar, tak ada jagaan. Dalam ni ada orang asli duduk, kampungan orang asli kan. Okey. Oh.
Terus dia terus pergi ke depan. Tapi suasana hutan ni nyaman ya, udara segar. Oh my god. Apa? Okey. Oh, ini lagi satu rumah. Kita rumah tinggal eh. Okey dah. Ni sebenarnya dekat ni tengok ah, ni jalan masuk ah. Gas kan? Jalan masuk ah. Lepas tu gas. Sekeliling ni memang hutan tebal. Kita kecoh. Lalu ajar dah kita kecoh ni. Alright. Kau eh? Dan dekat kampung ni memang kata kampung tinggal lah. Tak ada orang duduk sebenarnya kampung Miku lama ni. Sebab dia orang perkampungan Miku penduduk Miku lama ni dia dah pindah ke perkampungan Miku baru. Dekat orang kata sebelah lah kampung Miku ni. Berdekatan. Dan lokasi kampung Miku lama ni dia jarak dia dari Seremban lebih kurang dari Rembau lebih kurang 11 km dan dari Gunung Datuk lebih kurang 20 minit perjalanan ke Gunung Datuk. Okey, jom kita tengok rumah tinggal. Wow, ini rumah lama. Rumah ke surau? Macam surau. Surau lah. Tengok sekejap. Ni dalam tu. Ada mimbar. Ada mimbar. Ni surau lah. Okey. Tempat duduk. Okey, baik. Sebab kita dekat luar tadi kita tak nampak habis bangunan ni kan. Surau lama. Okey, tempat duduk. Belakang tu mungkin tandas kot. Oh, surau lama. Okey. Dah terbiar. Oh, sebelah ni ada rumah lagi. Ada jalan ni. Gitu. Dah sampai dah? Kita mana? Panggil. Kak Puteri dia tu. Kat bawah tu. Kak Puteri. Apa ni? Oh ni. Ni terbiar kereta. Tayar tak ada. Dia tak terlibat tayar. Kereta terbiar. Dia sapu aja. Tengok rumah. Ya. Cantik. Oh, dekat sini. Cantik bunga dia. Bunga kertas. Bunga kertas. Nampak cantik dia naik atas. Oh, dia tumbuh liar. Cantik. Oh. Ni mungkin ni rumah penduduk dulu kan. Ataupun rumah apa sebelah surau rumah imam. Oh. Tak buka lampu. Okey. Jom. Keadaan rumah.
ditinggalkan. Ni sabun pun belum, sabun baru belum guna lagi ni. Dengan sabun sayung ada. Dah retak, dah pecah. Ni dia ni macam tuan rumah ni keluar macam tu lah. Tengok, almari ada, dengan cerit air pun ada. Urak. Kan bilik tidur sebelah ni. Semua barang tangga pun ada. Kenapa beramai rasa bilik ni? Waalaikumsalam, masuk ke? Saya bersama Itu dia. tim saya di Yeah. eksplorasi. Itu dia The 5 vlog. Nabawi edition ya. Yes. Rumah ni masih ada barang lagi. Narik. Narik. Kejap, nak tengok ni bilik. Rumah ni masih ada barang lagi ya. Tak nak orang dapur. Tandas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini baru dia hapak sikit. Hujan. Masya Allah. Hujan. Tengah kami explore ni hujan ni. Hujan lebat. Hujan baru turun. Belakang ni dapur. Dia macam baru macam last minute keluar rumah kan. Macam dia last minute lari keluar ke ataupun tinggal cepat ke gitu. Kau tengok dalam bilik pun ada tangga, ada katil. Baju pun banyak lagi. Peti ais belum sempat bawa lagi. Peti ais pun ada. Tak sempat bawa pindah. Banyak barang yang lagi. Peti ais. Kereta pun ada kat luar. Betul apa ni? Gelas. Kita untuk keluar ya. Tu apa? Dalam ni? Gelas. Gelas lama. Gelas-gelas lama masih ada lagi. Macam tu yang kita keluar. Ni tak ada apa lah. Tengok ni mesin basuh, ada mesin basuh, peti ais. Nanti kan binatang masuk. Ada dua peti ais lah. Itu peti ais besar tu. Ni apa benda? Ni macam dapur. Mungkin lah dapur. Okeylah, jom kita keluar dari rumah ni. Tak ada apa lah. Cuma tinggalkan apa, pinggan, mangkuk kan, sejadah lama. Okey, itu sajalah. Rasa tak banyak. Jom kita jalan, mungkin tengok kalau jumpa rumah lain lagi ke kan.
hujan. Hujan. Saya ada ni lah. Masya Allah. Oh, hujan. Tinggal yang ada kat kampung Miku ni. Okey, jom. Jom. Kita perlu ada 5 vlog ke depan. Dan Siapa yang ya, nak tu? Boleh booking. 5 plate dah tak ada dah. yang ada kereta satu. Siapa nak? Ambil. Kita apa ni? Oh, wajar. Kita wajar. Cepat lock. Siapa nak lock? Okay. Oh. Okay. Kat sini kita ada tim kita baru sampai tu kat Puteri Bersiram. Okay. Oh, hujan. Kakak. Hai. Oh, lah. Okey, ni tengok Kak Puteri pun. Kak Puteri baru sampai ni. Okey. Nampak right. Macam mana jalanan Nampak macam ada sesuatu kan? seperti yang akan dijangkakan malam ini. Stay tune. Yes. Kita merungkai apakah misteri di balik kawasan ini. Surau. Masuk. Itu nampak. Itu. Itulah misteri dia. Masuk sini jalan. Sebab kita datang je disambut dengan hujan. Hujan. InsyaAllah. Oh, nampak hujan. Hujan lebat. Hujan rahmat. Ya, hujan rahmat. Masuk sini seram jalan ni. Jalan sempit. Agak scary sikit lah. Jalan sempit. Scary. Bukaan, tapi pasti insyaAllah. Ya, dah. Okey. Bang, jumpa lagi bang. Ya, okey ni. Ya, okey bang. Oh, okey. Okey dia. Oh, gelap. Okey. Kalau ni surau lama. Saya kenapa nak mati mana nampak pelik lah. Gelap ah. Okey, ni tengok surau lama. Ni kawasan ni surau lama dekat kampung Miku lama ni. Mungkin surau dululah yang masa penduduk masih ada dekat kampung. Itu mimbar. Okey. Mimbar. Macam ni lah. Ni nak masuk pun tak boleh. Lantai dah roboh. Wah. Oh. So saya nak masuk. Tak kukuh. Dah roboh dah. Okey. Jom kita keluar. Okey, sahabat semua, saya rasa sampai di sini sajalah eksplorasi saya untuk hari ini. Sekarang pun dah malam. Sebab tadi kami selepas keluar dari surau tu, terus hujan lebat. Masa dekat kawasan surau tu, memang hujan lebat. So nanti kami nak balik lah. Okey. Lagi satu, kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang belum subscribe, tolong subscribe lah, support channel saya, insyaAllah. Dan jangan lupa tekan like dan share video saya. Okay. Alright, itu saja. Okay, Assalamualaikum.